Okey, untuk video kedua ni kita nak tengok macam mana kita nak view, file PLY atau 3DGS atau Gaussian splatting di dalam Blender, okey. Jadi saya buka Blender, saya pakai Blender 4.5.8, okey. Anda pun boleh pakai Blender versi 5. Right, jadi kalau kita buka file kita, okey, kita buka file, import, ini ada PLY. Jadi saya pergi ke ini file yang kita buat daripada video sebelum ni. Kalau siapa yang tak tahu macam mana kita dapatkan file PLY ni, boleh tengok video yang sebelum ni. Okey, kalau kita import PLY daripada file import ni, dia akan nampak jadi macam ni. Okey. Dia akan jadi point cloud. Jadi Gaussian splatting ni sebenarnya adalah point cloud. Okey. Jadi kita cuma dapat point saja, kita tak ada geometri dekat sini. Alright, jadi cara yang betul adalah kita mesti menggunakan plugin untuk Blender. Kita ada plugin daripada kiri. Daripada kiri, ini dia punya link kepada GitHub. Jadi kita boleh muat turun dia punya plugin ni. Okay. Kemudian kita just drag ke dalam Blender. Kita install ke dalam Blender. Bila dah install, kita akan dapat dekat sebelah kanan ni 3DGS render macam ni. Okay. Jadi saya newkan dulu projek saya ni. Kita pergi ke sebelah kanan, kita klik 3DGS render, kita ada import PLY dekat sini. Kita klik import, kita pilih file yang kita buat sebelum ni, export.ply. Okay, jadi kita tunggu sekejap. Jadi loading kita punya Gaussian splatting. Okay, kita tunggu. Okay, jadi kita dah keluar Gaussian splatting. Okay, jadi dekat sini kita boleh active mode kita tukar ke render. Jadi kita akan dapat kita punya Gaussian splatting lah. Ini view dia. Kita boleh delete kita punya cube. Tekan X. Right, jadi kita boleh navigate ke kita punya scene. Ini dia. Okay, ini kita punya view kita punya view Gaussian splatting. Right. Okay, so daripada sini kita boleh lah buat projek apa-apa kita nak. Kita boleh buat animasi yang kita boleh render. Okay. Feature semua dalam ni. Dia punya features untuk Gaussian splatting dalam ni. Kalau kita nak render, kita boleh pakai tab ni, render. Dan kita boleh render lah kalau kita nak image. Kalau kita nak render animation, kita boleh klik render animation. Kita boleh render. Ini lokasi temporary file untuk dia, file render dia. Okey, jadi itu saja untuk tutorial macam mana cara kita nak view Gaussian splatting di dalam Blender. Okey, terima kasih.